Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar di live page kita ni, untuk saya membacakan siri 3 asas membaca Al-Quran semata laki. Untuk tuan-tuan puan-puan jadikan panduan untuk praktis, untuk latihan sebelum membaca di dalam kelas masing-masing. Untuk saya pastikan suara saya didengar dengan jelas, sesiapa yang menonton tu, adakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Boleh komen kat bawah tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar semata laki yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang menonton live di page semata laki, saya akan membacakan siri 3 ya, untuk latihan tuan-tuan puan-puan yang sedang mempelajari Al-Quran di semata laki. Jadi saya akan rakam untuk latihan, untuk memudahkan tuan-tuan puan-puan praktis untuk siri 3. Kita dah ramai pelajar-pelajar yang dah beralih ke siri 3. Alhamdulillah dah selesai, dah lulus siri 1, siri 2 dan sekarang dah ramai yang siri 3. Maklum pada tuan-tuan puan-puan semua, dalam YouTube kita untuk latihan siri 1, siri 2 ada, tapi untuk siri 3 saya tak upload lagi. Jadi untuk siri 3 saya akan buat rakaman di page kita untuk puan-puan tuan-tuan boleh melihat dan mendengar dan juga dapat penerangan untuk cara nak membaca pada latihan siri 3, pada pelajaran siri 3.
Kalau dalam YouTube saya tak dapat nak menerangkan, hanya rakaman saja, tapi dalam live ni saya akan dapat memberikan lebih jelas cara nak membaca. Dan moga-moga puan-puan, tuan-tuan semua dapat menggunakan rakaman latihan ini untuk dapat lebih bersedia untuk membaca di dalam kelas masing-masing. Untuk puan-puan, tuan-tuan, puan-puan dapat praktis hari-hari dan cuba membaca hari-hari, dan masuk kelas, dalam kelas kita dapat membaca, insya-Allah. Puan-puan, tuan-tuan yang mendengar, okey, Puan Ifah boleh, yang lain puan-puan, tuan-tuan boleh mendengar suara saya? Mana-mana yang mendengar suara saya tu, untuk saya dapat pastikan suara saya dapat didengar dengan jelas, boleh ucapkan salam di situ ataupun jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang bermakna keselamatanlah atas kalian, tuan-tuan puan-puan yang mendengar. Semoga mendapat rahmat Allah dan mendapat barakahnya. Amin. Baik, untuk siri 3 kita dah tahu, ya, puan-puan, tuan-tuan semua dah maklum siri 3 adalah asas membaca Al-Quran, cara membaca Quran dengan tajwid, ya, dengan bacaan tajwid dalam siri 3. Jadi siri 1, siri 2 kita dah selesai, kita dah boleh baca. Pada siri 1 kita mengenal huruf, pada siri 2 kita belajar membaca panjang pendek yang betul dengan baris sabdu, baris mati, dan juga cara membaca perkataan. Maka dalam siri 3 ni kita akan belajar cara membaca perkataan dengan cara tajwid di dalam Al-Quran, ya. Jadi pada siri 3 ni kita dah seperti belajar tajwid, tetapi kita tidaklah belajar tajwid dari segi nama hukum. Kita hanya belajar dari segi bacaan, lafaz, cara membaca. Adapun kita nak belajar hukum-hukum tajwid tersebut, kita akan belajar pada kelas tajwid selepas habis siri 3. Baik. Pada siri 3, pelajaran pertama, tuan-tuan puan-puan, kita akan belajar cara membaca mat. Pada siri 2, kita dah belajar cara membaca mat, iaitu panjang harakat. Dalam siri 2 tu, itu adalah mat asli, ya. Mat asli yang kita eja dalam siri 2, ba baris atas tambah alif, ba baris bawah tambah ya, bi, ba baris depan tambah waw, bu, ba, bi, bu. Itu dua harakat, itu mad asli, ya. Itu mad asli. Kita dah selesai, puan-puan yang dah habis siri 2 dah dapat membaca mad asli 2 harakat. Dan sekarang kita masuk pada siri 3. Siri 3 ada bacaan mad iaitu bacaan panjang harakat yang lebih daripada 2. Ya, ada yang 2, ada yang kejadiannya menjadikan harakatnya 2, ada harakat 4, ada harakat 5 dan ada harakat 6. Jadi pada siri 3 kita akan mengenal cara bacaan mat, iaitu panjang beberapa hukum yang ada dalam Al-Quran, ya. Tapi kita tidak kita tidak bercerita, kita tidak membahas nama hukum ketika bertemu, tidak. Kita hanya belajar baca, ya. Untuk hukum-hukum tajwid tersebut kita akan belajar pada kelas tajwid. Baik, kita mulakan sekarang. Pelajaran pertama adalah bacaan mat ketika berhenti. Bermaksud bila kita baca Quran, kita akan berhentikan nafas, maka dalam berhenti itu akan ada di antaranya mat arid lisukun. Ya. Contohnya dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak kita berhenti. Berhenti itu adalah mat arid lisukun. Jadi kat sini kita nak kenali cara membaca mat arid lisukun. Pada pelajaran 1, puan-puan, tuan-tuan, bila baca dengan guru nanti, baca tu kena mengeja dulu. Kita eja dulu satu-satu huruf untuk kita kenal kenapa berlaku mat arid lisukun. Baik.
puan-puan boleh membaca dalam kelas dengan guru, dengan ustazah macam ni. Dal baris atas da tambah alif tambah nun baris bawah dani. Okey. Dal baris atas tambah alif tambah nun baris bawah dani. Ya, jadi da ni mat asli. Ya, puan-puan dah belajar dalam siri 2, dal baris atas tambah alif da, ini mat asli. Ingat puan-puan ya, mat asli. Asli ni original. Original. Kenapa dikatakan original? Sebab mat yang asalnya adalah 2 harkat, iaitu mat asli. Okay. Baik, sekarang kita nak faham apa yang berlaku di sini. Bila kita membaca Al-Quran, kita berhenti pada perkataan ini. Kita berhentikan pada perkataan ini. Contohnya pada ujung ni, nampak ujung ni. Dalam perkataan ni, kita akan berhenti pada perkataan dani. Dani. Kita akan berhenti kat sini. Okay. Puan-puan yang menonton tu, saya nak tahu siapa yang menonton tu, boleh jawab salam saya. Assalamualaikum. Keselamatan atas kamu. Warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkatan Allah. Sila jawab puan-puan, tuan-tuan yang mendengar. Jadi kalau kita berhenti pada perkataan dani. Ya. Yes, perkataan ini adalah yasjudani. Ya. Kalau kita baca perkataan yasjudani. Ini perkataan dia. Tapi ketika berhenti, nampak ni dia punya penerangan. Ketika berhenti, huruf terakhir, mana huruf terakhir? Nun. Huruf terakhir dimatikan. Kita matikan nun ni dan dibaca panjang 4 harakat. Mana yang kita nak baca panjang 4 harakat? Yang asli tadi. Jadi mat asli ni bila kita berhenti dan selepas dia ada huruf dan huruf itu kita matikan sebab kita berhenti, maka jadi panjang 4 harakat. Mungkin tak faham lagi. Peninglah Ustaz nak faham, tak apa. Sebab saya kata tadi, kefahaman tajwid bukan belajar dalam siri 3. Kefahaman tajwid kita belajar dalam kelas tajwid. Di sini kita cuma nak faham yang 2 harkat tadi kita dah jadi baca mat arid lisukun. Puan-puan ingat 2 harkat tadi nama dia mat apa? Mat asli. Sekarang dia dah jadi mat arid lisukun. Mat arid lisukun ni kalau ikut hukum tajwid boleh baca 2, 4 atau 6. Tetapi dalam tertib, dalam membaca Al-Quran, kita ambil yang tengah-tengah tu untuk kita nampak ada perubahan daripada asli kepada mat arid disukun. So kita baca dengan 4 harakat. Kalau nanti di luar sana ada orang yang bercakap dengan puan-puan, tuan-tuan, mat arid disukun ni boleh 2 lah, boleh 6 lah. Betul. Ya. Kita tak kata 4 saja, boleh 2, boleh 6. Tetapi untuk tertib yang nampak cantik bacaan tu, nampak jelas bacaan tu, nampak bacaan tu lebih santai, kita baca dengan 4 harakat. Jadi perkataan ini kita akan jadikan 4 harakat pada penghujung dan huruf nun tu kita matikan. Yasjudan. 4 harakat tu kita gunakan jari. 1, 2, 3, 4. Yasjudan. Yasjudan. Jadi puan-puan dalam live ni saya tak sertakan kamera saya ya. Saya nak bagi skrin tu nampak besar sikit. Jadi puan-puan mendengar penerangan dan suara saya saja ya. Yasjudan. Okey. Saya dah terangkan pada baris yang pertama ni. Jadi puan-puan kalau dah faham baris yang pertama ni, maka fahamlah baris yang kedua dan seterusnya. Baik, sekarang saya akan bacakan cara nak membaca dalam kelas. Ya. Cara nak membaca dalam kelas macam ni puan-puan. Dal baris bawah, tambah ya baris mati, tambah ro baris 2 depan. Dirun. Ketika berhenti, huruf terakhir dimatikan. Ya. Mana huruf terakhir? Ro ni. Okey, sekali lagi saya terangkan, ro kita matikan. Huruf terakhir dimatikan dan dibaca panjang 4 harakat. Dir, qadir.
Ya, jadi baca panjang. Kita dah tak baca run tu. Kita dah tak baca run. Kenapa dah tak baca run? Sebab kita dah berhenti. Ketika berhenti. Jadi dalam Al-Quran nanti kita akan berhenti, kita akan jadikan ro tu baris mati. Okey. Baik. So cara membacanya dalam kelas macam ni puan-puan. Dal baris bawah tambah ya baris mati tambah ro baris 2 depan dirun. Ketika berhenti, huruf terakhir dimatikan dan dibaca panjang 4 harakat. Dir, qadir. Yang 4 harakat. Baik, sekarang kita mengeja lagi seterusnya. Puan-puan dah faham pada baris yang pertama, kedua, sekarang saya akan baca saja seperti mana nanti puan-puan baca dalam kelas. Nun baris depan, tambah waw baris mati, tambah nun baris atas, nuna. Ketika berhenti, huruf terakhir dimatikan dan dibaca panjang 4 harakat. Nun, yuqinun. Cukup 4 harakat. Baik, sekarang puan-puan dah faham ya pelajarannya? Okey. Puan-puan dah faham? Puan Ifa, Puan Nadia dah faham pelajaran untuk mad arid lisukun? Baik, sekarang saya akan bacakan beberapa perkataan yang kita baca mad arid lisukun ketika berhenti. Bimu'minin ya'lamun tukadziban azim. Baik, dalam contoh ni dia ada baris bawah, baris atas dan baris depan ya. Jadi ini baris atas. Katsir. Ni kalau kita belajar tajwid nanti, ro ni kita akan baca dengan nipis bila baris bawah sebelumnya. Katsir. Bihusban. Hakim. Mustaqim. Puan-puan kena baca macam tu dalam kelas. Kita nak belajar panjang yang betul. Jadi kalau panjang-panjang ni, kita dah boleh buat lagu kat situ. Mana-mana yang boleh buat lagu. Kalau puan-puan nak dapatkan macam mana nak lagu, ambil lagu-lagu murattal, jangan taranum ambil yang murattal je. Puan-puan boleh dengarkan dekat YouTube banyak bacaan-bacaan Al-Quran yang puan-puan bila kerap mendengar akan dapat nada kat situ. Bolehlah buat ya. Okey, kita pergi pada latihan 1. Latihan bacaan mad arid lisukun, latihan 1A. Jadi puan-puan nanti dalam kelas, puan-puan boleh terus baca dengan mad arid lisukun semua ni. Tapi nafas kena berhenti, stop nafas ya. Okey, saya bacakan. Puan-puan boleh dengar baik-baik dan nanti praktis dengan perkataan yang saya baca. Saya akan baca 1, berhenti sekejap, 1. Jadi puan-puan bolehlah praktis nanti, insya-Allah. Muslihun yash'urun ya'lamun mustahzi'un ya'mahun muhtadin yarji'un farhabun fattaqun bizzalimin lilmu'minin bil'ibad. Ujung tu ada de. Dalam siri 2 kita dah belajar makhraj huruf ada bunyi de. Ada qalqalah kat situ ya. Nanti dalam kelas tajwid akan faham, akan belajar apa itu qalqalah. Ya, tetapi dalam siri 2 kita dah belajar bunyi dia. Huruf dal yang kita matikan dia akan jadi bunyi de. Bil ibad. Bil mufsidin. Puan-puan yang mendengar tu, boleh saya nak tahu siapa yang mendengar.
Sekurang-kurang siapa yang mendengar, saya tahu siapa yang mendengar, saya tahu puan tersebut dah mendengar dan ulang kaji. Siapa-siapa kelas asas yang mendengar, boleh jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil kafirin khabir mubin nadhir sami'. Ujung tu ada ain. Sami'. Sami'. Walaupun ini adalah pelajaran kelas asas, puan-puan yang kelas talaqi Quran boleh je mendengar, ya, sebab ia adalah pelajaran tajwid juga. Puan-puan yang talaqi Quran dah belajar kelas tajwid sebelah malam, kelas tajwid, ilmu tajwid kelas kita. Pada yang kelas siri 1 ni pun adalah tajwid, tetapi cara bacanya. Ya, jadi ini adalah pelajaran asas, kelas asas. Tapi puan-puan yang kelas talaqi Quran boleh mendengar sekali. Ghafur. Di sini kita tebalkan, muncungkan mulut dekat ra tu. Bulatkan mulut. Ghafur. Ghafur. Sebab apa? Huruf ra ni bila dimatikan dan huruf sebelumnya baris depan dia dah jadi tebal. Baik, seterusnya alim. Pastikan berhenti mim tu satu saat. Jangan bunyikan alim. Bashir. Rahim. Hakim. Kabir. Bahij. Kat sini ada qalqalah, sama macam dal. Dalam siri 2 kita dah belajar huruf jim mati dimatikan jadi je. Sebab apa? Sebab ia adalah qalqalah. Dalam kelas tajwid akan difahami apa itu qalqalah. Bahij. Mashhud. Qu'ud. Syuhud. Takzib. Okey, jadi ada 3 huruf qalqalah ni. Jim, dal, ba. Jim, dal, ba. Qalqalah. Qalqalah tu maksudnya ada bunyi, ada lantunan dia. Apa lantunan kat sini? Kalau jim jadi je. Kalau dal, de. Kalau ba, be. Bahij. Mashhud. Qu'ud. Syuhud. Takzib. Baik, saya baca satu-satu lagi dengan tempoh perlahan untuk puan-puan dapat praktis. Bahi, ini huruf ba ya. Kadang ada yang keliru, pelajar asas keliru dengan bentuk macam ni. Ini huruf ba baris atas, ha baris bawah, ya baris mati, huruf mat. Bahij. Mashhud. Qu'ud. Syuhud. Takzib. Jadi ba ni bunyi qalqalah. Dan dah 3 qalqalah, ada lagi satu sini qalqalah, huruf ta. Bunyi dia o. Muhit. Ada ta. Macam ato. Tapi bunyi tu dengan pantas, dengan kilat. Kita tak boleh lama sangat tekan. Dia laju. Muhit. Muhit. Azab. Ajib. Marij. Jadi dalam satu baris ini semua adalah huruf-huruf qalqalah, ya. Jadi puan-puan boleh dengar banyak kali dan ulang kaji. InsyaAllah puan-puan semoga cepat pandai dan dapatlah baca Quran dengan istiqamah. Wal isyan lil anam war raihan
Okey, sabdu ni kita dah belajar pada siri 2. Bila ada sabdu yang macam W ni, sabdu ataupun tasydid ataupun syaddah. Tiga-tiga boleh panggil. Biasa kita panggil sabdu. Bila masuk tu kita masukkan dulu ra tu dalam waw, war raihan kal fakhar. Jadi ada tebal dekat ra ni. Sebab apa? Huruf sebelumnya baris atas. Kal fakhar yaltaqiyan yab. Ada qalqalah. Tapi bila di tengah-tengah ni bunyi b tu perlahan. Kalau tadi kat sini kuat. Takzib. B tu kuat. B. Kalau kat sini b perlahan. B. Yab. Nampak? Kalau kat sini takzib. Kalau kat sini yab. Perlahan. Yabghiyan wal ik. Ada angin. Ik. Jangan ik. Jangan bunyikan qalqalah kat sini. Ramai orang membunyikan qalqalah. Tak ada bunyi ke. Dia angin. Ik. Wal ikram. Bisultan. Baik. Ini latihan 1A. Satu perkataan dengan berhenti mad arid lis-sukun. Jadi puan-puan yang baru habis siri 2, boleh terus dengarkan rakaman ni untuk kita praktis ya. InsyaAllah. Baik, sekarang saya sambung dengan latihan 1B. Puan-puan, kita sambung latihan 1B atau setakat 1A saja. Boleh komen bawah tu nak sambung 1B atau cukup 1A sahaja. Ada soalan untuk 1A puan-puan, jadikan rakaman ni untuk praktis dan untuk ulang kaji. Jadi kalau ada yang keliru boleh tanya saya ya untuk latihan ni. Nanti senanglah puan-puan nak baca dalam kelas ya sebab dah dapat penerangan dalam latihan ni. Dalam rakaman ni saya dah terangkan. InsyaAllah puan-puan tinggal nak praktis je dan lancarkan baca dalam kelas dengan ustazah masing-masing. Baik, sekarang kita sambung latihan 1B. Okey. Latihan 1A tadi, satu perkataan yang berhenti mad arid lis-sukun. Sekarang 1B ni dia ada dua perkataan. 1 dan 2. Jadi bila kita sambung, kita berhenti pada perkataan yang kedua. Jadi pada perkataan yang kedua ini kita jadikan mad arid lis-sukun. Qalqalah sughra. Bunyikan pelan je tu. Ajrun azim. Ajrun azim. Okay, dan kalimah yang seterusnya dua perkataan. Fad. Tahan ya, jangan bunyikan de, jangan fad. Tak ada. Dia bukan qalqalah. Fad. Fadlin azim. Fadlin azim. Perkataan kalimah yang seterusnya dua perkataan. Azabun azim. Baik, puan-puan yang mendengar ni nampak tak siri latihan 1B ni dua perkataan ni kita kena baca dengan satu nafas. Jadi kita sambung dengan satu nafas. Azabun azim. Jadi kita jangan berhenti satu-satu. Jangan baca azabun azim. Jangan.
Sebab dalam Al-Quran kita tak boleh baca macam tu. Tapi kalau tak lancar macam mana? Kalau tak lancar, kita lancarkan dulu satu-satu perkataan tu. Kita lancarkan dulu kat sini azabun. Dah dapat, kita cuba kat sini azim. Dah dapat, baru kita baca. Azabun azim. Seterusnya, azabun alim. Fa innaka rajim alayya ya. Ramai bila dua perkataan, ramai yang terpanjangkan ujung perkataan yang pertama tu. Jadi mana-mana yang praktis tu, bila baca, pastikan ujung perkataan yang pertama tidak terpanjangkan, ya. Contohnya macam ni. Alayya mustaqim. Tu salah. Jadi kita kena laju ya ni masuk ke mu ni. Alayya mus. Alayya mus. Alayya mus. Alayya mus. Alayya mustaqim. Alayya mustaqim. Seterusnya. Ma'al bunyi b tu perlahan. Ma'al abrar wa ni'mal wakil naris samum masjidil haram ashabul jahim minan nas dhatil buruj wal yaumil maw'ud azabal hariq. Ni qalqalah yang last. Tadi kita dah baca ada 4 qalqalah tadi. Huruf jim, j. Huruf dal, d. Huruf ba, b. Huruf to, to. Dan sekarang yang last kali huruf qaf, qa. Jadi ada 5 saja yang ada bunyi qalqalah, ada bunyi lantunan tu. Okey. Jadi cara bacanya azabal hariq. Bunyikan qa, ya. Azabal hariq. Okey. Husnul thawab. Husnul nuth. Rapatkan lidah. Nuth. Husnul thawab wa bi'sal mihad walahum. Ni dah mula 3 perkataan. Walahum yah. Jadi ada 3 kat sini, ya. Walahum yahzanun wa ma yash'urun kanu yak. Jangan bunyikan yak. Yak, angin. Yak. Jangan yak. Kanu yakzibun. Puan Suriah ni dah lepas siri 1, latihan 1, ya. Alhamdulillah dah nak habis siri 3, tak apa. Jadikan ini ulang kaji untuk Puan Suriah ni untuk faham lagi. InsyaAllah bila kita faham siri 3 ni, bila kita masuk Al-Quran, kita naik Al-Quran, kita dah bersedia untuk baca insya-Allah. Okey.
Boleh kongsikan puan-puan latihan ini sebenarnya untuk sesiapa saja, bukan untuk pelajar-pelajar semata laki saja ya. Sebab Mat Arif Sukun ni adalah bacaan yang dibaca oleh sesiapa saja dalam baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, semua orang mesti baca Al-Fatihah walaupun orang tu tak baca Quran. Walaupun dia tak pernah baca Quran ataupun jarang baca Quran. Insya-Allah dah semestinya Al-Fatihah dia baca. Jadi Al-Fatihah kita baca dalam solat, jaga Mat Arif Sukun. Kanu yakdzibun nahnu muslihun. Puan Suryani jangan baca macam ni ya. Contohnya nahnu muslihun. Salah ya. Nu ni tak boleh berhenti. Baca cepat. Nahnu muslihun. Afala ta'qilun fahum la yarji'un la'allakum ya, jangan tekan dekat lam. La'allakum tattaqun. U'iddat lil kafirin wahum fiha khalidun illal fasiqin. Baik puan-puan, boleh dengar rakaman ni untuk praktis baca ya. Mana yang malam ni ada kelas siri baru masuk siri 3, ini adalah latihan untuk siri 3. Pelajaran 1, latihan 1. Baik, 1A 1 perkataan, 1B 2 perkataan dan 1C adalah ayat. 3 ayat lebih daripada 3 perkataan. Puan-puan yang menonton ni, adakah nak saya sambung 1C? Kalau nak saya sambung 1C, boleh komen bawah tu. Adakah nak saya sambung 1C dengan ayat 3 perkataan untuk latihan? Kalau puan-puan nak saya sambung 1C, silakan komen bawah tu untuk saya sambung latihan 1C. 1C ni panjang sikit ni. Ya, dia adalah ayat Al-Quran. Okey, Puan Suryani sambung, Puan Maryam sambung. Okey, puan-puan yang lain mendengar, nak saya sambung, saya nak ada 5 yang menjawab sambung untuk saya sambung 1C. Okey, puan-puan, perut dah bunyi-bunyi ni. Perut dah bunyi-bunyi. Nak makan ni. Tapi kalau perempuan nak sambung, saya akan sambung. Ada lagi perempuan yang nak saya sambung untuk 1C? Baik. Okey, makan jasmani nanti. Saya sambung dengan makan rohani dulu ya, insya-Allah. Makan rohani, moga-moga rohani kenyang dan nanti makan jasmani. Okey, saya sambung untuk 1C. Okey, 1C ni puan-puan, ingat bila kita dah masuk siri 3, kita dah menjaga nafas. Bila 1A tadi kita 1 perkataan, 1B kita 2 perkataan dalam 1 nafas dan sekarang 1C 3 ke atas perkataan dalam 1 nafas. Okey. Kalau persoalan, Ustaz kalau tak lancar lagi macam mana nak baca 1 nafas? Sebab kita tak lancar. Bila tak lancar ni, kita akan terputus nafas. Macam mana kita nak jaga? Baik. Untuk belajar baca Quran ni, pertama sekali kita kena lancarkan perkataan tersebut. Satu perkataan.
Latihan B surah 78, muka surat 78, pelajaran 2 ke Puan Mar? Tu nanti Puan Mariam ya. Kalau pelajaran 2, saya akan rakam dari 1 hingga semua dalam siri 3 insyaAllah untuk puan-puan praktis. Sebab dah ramai pelajar-pelajar siri asas mata laki ni dah masuk siri 3. Alhamdulillah. Saya rasa amat bersyukurlah puan-puan semua dah habis siri 1, siri 2. Jadi siri 3 ni kita tak ada rakaman. So saya akan rakam dekat Facebook. Senang untuk puan-puan mendengar, ada penjelasan, ada penerangan. Untuk siri 1, siri 2 ada dalam YouTube dan untuk siri 3 ada dalam Facebook. Tapi untuk siri 2 masih ada lagi ujung-ujung pelajaran tu yang saya tak upload lagi. Mungkin saya akan buat live dekat Facebook juga, insyaAllah. Okey, saya habiskan dulu siri 1, latihan pelajaran 1, baru saya akan masuk pelajaran 2 untuk Puan Mariam, insyaAllah ya. Baik. Saya akan bacakan, okey. Kita bacakan satu-satu perkataan dulu. Jadi nanti puan-puan dalam kelas mesti kena baca satu nafas. Kalau tak mampu sebab tak lancar, boleh baca satu-satu dulu. Okey. Yang ini perkataannya apa? Zalika. Kat sini adalah mati. Bila adalah mati, kita akan masukkan jadi zalikal. Zalikal. Kemudian kita baca perkataan ni kitabu. Kitabu. Ta baris atas ada alif kecil ni, maknanya dia panjang. Tabu, 2 harakat. Kitabu. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Okey, sekarang kita cuba baca perkataan seterusnya. La raiba. La raiba fi. Mana kita punya pelajaran 1 ni di sini? Fi 4 harakat ya. Kat situ kita punya pelajaran mad arid lisukun. Okey. Dah lancar perkataan, barulah kita cuba mad arid lisukun dengan bacaan ayat Al-Quran. Latihan membaca ayat Al-Quran. Nampak tajuknya puan-puan? Latihan membaca ayat Al-Quran. Okey, sekarang kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kita baca mad arid disukun 4 harakat. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kita baca dengan agak rendah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kita baca dengan laju. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Okey, baik. Ayat yang seterusnya, innama nahnu muslihun. Pastikan satu nafas puan-puan ya. Innama nahnu muslihun. Kalau tak lancar lagi, jangan baca macam ni. Innama nahnu muslihun. Tak nak. Kat sini kita dah belajar nafas, satu nafas. Kalau tak lancar, satu-satu dulu. Innama, dah lancar. Nahnu, dah lancar. Muslihun, dah lancar. Kita gabungkan. Innama nahnu muslihun. Seterusnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kena satu nafas. Nafas tak cukup Ustaz, pendek nafas. Okey, boleh baca satu-satu dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal
khashi'in. Ulang lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ulang lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okey, rasa dah yakin dah lancar, kita cuba dengan bacaan yang sempurna, iaitu satu nafas. Tarik nafas. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik, puan-puan boleh dengar banyak kali ya. Sebab ini kita rakam, puan-puan boleh dengar banyak kali dalam Facebook yang rakaman ni untuk puan-puan dapat baca. Seterusnya, walahum azabun azim. Dekat azim tu mencukar sikit mulut. Walahum azabun azim. Wa yamudduhum. Nampak? Wa yamudduhum fi tughyanihim. Jangan tugh, ya, dia bukan qalqalah. Tughyanihim ya'mahun. Lancarkan lagi. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kita cuba baca dengan satu nafas. Tarik nafas. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, seterusnya. Wa ma kanu muhtadin. Wa mata'un ila hin. Wa mata'un ila hin. Wa mata'un ila hin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Zalika la'al. Nampak ka ni baca dengan laju. Zalika la'al. Zalika la'allakum tashkurun. Wala ta'thaw fil. Jadi ya ni kita dah tak baca ya ni. Sebab apa? Kita dah masuk kepada lam mati. Jadi fil. Fil. Ya ni dah tak ada puan-puannya. Kita dah masuk ke dalam lam mati. Fil. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh atayna Musal. Asalnya sa masuk ke lam Musal. Wa idh atayna Musal kitab wal. Ustaz panjang ni Ustaz. Yes, betul panjang. Ini kena lancar dululah baru boleh baca satu nafas. Kalau tak lancar memang tak dapat satu nafas. Okey. Jadi kita cuba lancarkan dulu. Wa idh. Jangan bunyikan qalqalah wa idh. Dia tak ada e. Dia bukan qalqalah. Wa idh. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'al. Ni masuk terus. Nala'al wal furqana la'al wal furqana la'allakum tahtadun. Okey. Katalah dah lancar, kita cuba dengan satu nafas dan baca agak laju sikit. Wa idh
آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Mana-mana puan-puan yang mampu buat macam tu kiranya memang terbaiklah ya. Boleh baca satu nafas. Tapi saya rasalah ramai mungkin tak dapat sebab baru nak lancar. Okey, kalau baru nak lancar tak dapat satu nafas, boleh kita berhentikan dekat perkataan sini. Tapi berhenti sama dengan mad arid disukun. Wal furqan. Berhenti kat situ. Dan nanti ambil semula. Wal furqana la'allakum tahtadun. Baik. Okey, sekarang saya akan buat dengan berhenti di furqan. Tarik nafas. Wa idh آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Baik, puan-puan yang mana nanti akan baca siri 1, latihan 1 ni dan jumpa yang panjang-panjang boleh berhentikan separuh dan separuh yang berhenti tadi kita baca balik untuk sambung ya. Baik, seterusnya. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Baik, puan-puan boleh ulang banyak kali ya untuk dapat dengarkan rakaman, boleh ulang insya-Allah ya. Qala a'u, la ni masuk terus pada alif. Qala a'u. Ingat nada dia tu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yang mana yang lancar tu dia tarik nafas, insya-Allah boleh. Tapi kalau tak dapat, boleh berhenti di akun ya. Ini cara baca je puan-puan. Mungkin dalam kelas ustazah, guru-guru masing-masing tak ada masa nak menerangkan ataupun tak menerangkan perkara tersebut, puan-puan dapat maklum benda tersebut daripada rakaman saya ni. Jadi nanti kalau baca dengan ustazah, boleh baca macam ni ya. Qala a'udzu billahi an akun. Boleh berhenti kat situ kalau panjang sangat. Dan ambil daripada an. An akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu untuk yang mampu. Yang tak mampu panjang boleh berhenti. Qala a'udzu billahi an akun. Okey, minta maaf, berhenti kat sini. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Okey, jadi ada dua cara tadi, mana yang nafas panjang, lancar, boleh habiskan terus, mana yang sangkut boleh berhenti kat sini dan ulang balik pada an akun. Perkara tersebut mungkin kurang penerangan daripada guru-guru dalam kelas sebab dalam kelas kita nak talaki, iaitu nak baca. Jadi saya ambil peluang rakaman live page ni untuk menerangkan yang ada dalam ayat tersebut ya. Seterusnya dan akhir sekali. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lam. Kalau tak mampu panjang, boleh berhenti dekat ya'lam. Anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Panjang ni. Semakin jauh dia semakin panjang. Sebab iyalah bila dah daripada 1 BC, mestilah dia akan lebih panjang lagi.
Dan makin jauh makin susah nanti nak baca. Sebab itulah kita kena banyak praktis. Dan saya akan rakam semua setiap hari insya-Allah. Jadi untuk yang nafas panjang dah lancar dan nafas panjang boleh baca habiskan terus macam ni. Tarik nafas dulu. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Itu nafas panjang dan lancar. Kalau nafas pendek, أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Berhenti pendek ya. Lam. Ni bukan mad arif disukun, dia tak ada alif. Ya'lam. Pendek. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lam. Dan kita ambil pada anna Allah. Anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan kalimah ni yusirru, sirru, sirru. Anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Alhamdulillah puan-puan, tuan-tuan. Untuk pelajaran 1 latihannya ada 1 ABC sahaja. Daripada 1 perkataan A, 2 perkataan B dan ayat C. Jadi yang C ni susahlah sikit sebab kita kena tarik dengan 1 nafas. Jadi pada 1 C ni puan-puan banyak praktis dan baca dalam kelas. Kita tak perlu cepat habis puan-puan. Yang penting adalah kita nak cepat faham. Jadi kalau latihan 1 C ni pada malam bacaan pertama pada siri latihan 1 C ni kita tak lancar, minggu depan ulang lagi. Tak lancar lagi, after minggu depan ulang lagi. Kita nak betul-betul boleh baca. Kita tak nak cepat habis, tapi bila dah baca Quran kita merangkak. Memanglah kita baca tu tak lancar selepas siri asas, tapi kita baca dengan betul ya. Jadi kat sini kalau 1 C ni tak lancar pada kali pertama baca, puan-puan perlu ulang lagi pada malam tersebut atau pada malam akan datang, insya-Allah. Dan puan-puan jangan lupa untuk baca yang bawah. Pastikan dibaca dengan betul, ulang sehingga lancar ya. Jadi ulang sehingga lancar ya. Baik, itu saja untuk pagi ini. Pelajaran 1 beserta dengan latihan 1 ABC. Dan insya-Allah esok saya akan baca pelajaran 2. Atau kalau petang ini saya free, saya akan bacakan terus pelajaran 2. Saya nak cepatkan rakaman untuk siri 3 sebab dah ramai yang masuk siri 3. Alhamdulillah. Semoga-moga nanti bila kita buat majlis perjumpaan Smart Talaki di Singapura, kita dapat bagi sijil lulus siri asas, siri 1, siri 2, siri 3 pada mereka yang dah naik Al-Quran insya-Allah. Bila kita punya majlisnya di Singapura, saya akan maklumkan kemudian, mungkin bukan bulan 5 tuan-tuan puan-puan ya. Mungkin bukan bulan 5, mungkin bulan 6 ataupun bulan 7. Kita nak mantapkan dulu jumlah pelajar yang ada ni dan kita nak senaraikan dulu sesiapa yang dapat hadir pada majlis tersebut. Singapura taklah besar sangat. Saya harap semua tu bolehlah datang ya, bukannya jauh-jauh sangat pada majlis tersebut. Insya-Allah ya. Saya harap pada majlis kita di Singapura nanti dapatlah hadir semua. Terutama yang dah habis asas tu. Kita nak bagi sijil kenang-kenangan dah selesai belajar basic di Smart Talaki. Menjadi satu bukti kita pernah belajar basic dan sekarang dah Al-Quran. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah ada kesempatan, ada peluang lagi, saya akan cuba buat live petang ini. Tapi kalau tak dapat, mungkin pagi esok kita akan sambung pelajaran 2 untuk siri 3 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.